Kereta ni dah datang dengan dua power door, kanan dan juga kiri. Dan yang ni, desain kursi bahagian belakang dia datang dengan kursi half leather. Dengan leather di bahagian tepi dan fabric di bahagian tengah. Dengan armrest untuk kedua kursi. Ada sistem ISOFIX, sama juga dengan kursi belah sini. Dengan bahagian tengah, ada food tray, dua cup holder dengan Type-C charging port. Dan kereta ni juga datang dengan side curtain untuk tengah, belakang dan juga sini. Yang owner je pun dah tambah. Tapi kalau tak nak pakai, boleh simpan je macam ni. Dengan bahagian atas dia, dah ada roof monitor. Dan yang ni, control aircon untuk aircon row kedua dan juga ketiga. Seat row ketiga dia datang juga dengan desain half leather. Dengan leather di bahagian tepi dan fabric di bahagian tengah. Dengan cup holder kat sini dan juga sebelah sana. Untuk berminat dengan unit ni, korang boleh roger je terus. Okay guys, jom kita tengok belah belakang pula.